Semalam aku sakit gigi, mak aku suruh pergi klinik, cabut. Aku tak mau sebab orang kata doktor cabut gigi guna pisau. Pisau rainbow pula tu. Mana ada orang cabut gigi guna pisau? Orang cabut gigi guna mesin lah. Dulu pun kau sakit gigi juga. Doktor cabut tak sakit pun. Iyalah, Bu. Belum pernah terjadi dalam sejarah pergigian doktor. Cabut gigi pakai pisau. Iya, malam tadi aku mimpi doktor gigi tu nak cungkal semua gigi aku keluar. Amak, itu macam kabu. Doktor gigi itu bukan cungkil gigi kita. Cabut aja. Itu pun tak sakit sebab dia dah karut bius. Lagipun, apa guna gigi banyak-banyak? Tengok macam Usop. Gigi dia sekejap ada, sekejap tak ada. Senang gosok apa? Aku dah 2 kali cabut gigi. Tak mati pun aku. Kau lah Usop. Kau dah ada pengalaman. Aku ni baru pertama kali nak cabut gigi. Mana aku tak takut. Dalam mimpi aku semalam, doktor tu akan letakkan aku dekat kursi tinggi. Lepas tu dia ikat tangan aku supaya aku tak lari. Lepas tu doktor tu tunjukkan alat-alatan cabut gigi dia. Kau tu, dia nak cabut gigi aku guna pisau. Ayo, pakai pisau kah? Ini macam aku pun takut juga, woi. Itu cuma satu kemimpian saja, Bu. Lagipun, kalau satu gigi saja sakit, takkanlah semua gigi nak cabut. Kalau macam tu, semua orang di Malaysia ni tidak bergigi. Korang ni tak fahamlah apa yang aku cakapkan. Korang tak sakit gigi macam aku. Korang tak tahu. Sudahlah, korang semua tak kesian kat aku. Semua nak suruh aku cabut gigi. Yang sakit hati aku, bukan korang. Dahlah, aku nak balik lah. Oi, Abu. Anak lelaki apa kau ni, ha? Cabut gigi pun takut. Relax sikit lah, brother. Apa ni? Aduh, sakitnya gigi aku ni. Aduh, bertambah berdenuk rasanya. Aduh, sakitnya. Aduh, sakitnya. Hantu gigi ni dah berpesta ke dalam mulut aku ni. Aduh, apa pula sakit sangat gigi aku malam ni. Hai, Abu, sakit gigi? Pergilah jumpa doktor. Biar dia cungkil gigi kau semua, nak? Nanti tak sakit lagi. Kau ni penakut lah, Bu. Yelah, badan aja besar. Tapi nakut. Hoi, korang jangan tambah lagi tension aku ni ya. Kau tak nampak ke aku tengah sakit ni? Relax lah, Bu. Jangan marah-marah. Nanti bertambah sakit lagi gigi kamu tu. Diam! Hai, sibuk betul aku sejak ke belakang ni. Main gol pun tak sempat. Tepi sikit abang. Kau tak tahu penangan pukul aku ni. Kau tengok pukulan bekas suara kau. Ayam jantan sedunia ni. Pukul betul-betul selebet. Jangan sampai terkena kepada aku. Aku ni kalau pasal kau, bukan nak cakap larva. Belum ada lagi ayam jantan di balik contoh ni yang boleh challenge aku. Agaknya kau pukul bola tu boleh ke masuk dalam lubang tu? Mesti masuk punya. Kau tengok kan aku dah kata mesti masuk punya. Kalau dah tera tu tutup mata pun boleh masuk. Lubang besar kawah boleh lah. Suara siapa pula tu? Kesian aku tengok si Abu. Cabut gigi pula tu. Aku ingat kita kena fikirkan taktik nipu Syabu tu. Sampai dia nak cabut gigi dia. Kau mahu menipui dia macam mana, Sob? Tak boleh tengok orang senang sikit. Baru nak tunjuk sikit, dia orang dah ngacau. Budak-budak tu memang macam tu. Orang nak beriadah pun tak boleh. Aku rasa dalam bidang tipu menipu ini Usop lebih master lagi. Engkau kelentong dia. Mula-mula nanti kami backing belakang kau. Sob.
kau kan ketua kami. Lagipun, biasanya idea kau mesti jadinya. Ya ke? Aku tahu. Mak aku pun cakap aku ni otak penipu. Oh ya, Bu. Apa buat seorang-seorang tu? Mimpi apa korang datang rumah aku ni? Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa lah, Bu. Kami cuba mau memastikan yang wang kau masih dalam keadaan stabil dan bergigi. Kita kan kawan. Kau sakit, mesti kita ziarahnya. Abu, kami datang ni nak beritahu kau yang kami dah cipta satu permainan rahsia. Canggih, oh. Kalau kau nak tahu, dalam proyek Sonto ni, kita saja yang tahu permainan rahsia tu. Permainan rahsia? Rahsia apa pula ni? Beritahulah aku. Kalau kau nak tahu permainan rahsia ni, pusing kita. Kita orang dah cuba dah. Mengancam permainannya. Abu, tapi permainan rahsia ni hanya untuk orang sihat macam kami je. Abu, kalau kau nak join kita orang, boleh juga. Tapi ada satu syarat. Kau mesti cabut gigi kau tu dulu. Barulah seronok main. Cabut gigi? Aku tak mau. Tak mau. Tak main pun tak apa lah. Sudahlah geng, jom kita belah lah. Orang macam ni, mana boleh jadi geng kita? Penakut. Baik kita pergi main permainan rahsia tu. Lagi seronok. Yalah, buang kawan saja si Abu ini. Woi, nak ke mana tu? Nantilah dulu. Sob. Janganlah pergi. Aku main-main je tadi tu. Aku nak ikut sama main boleh? Korang bagi tahulah apa permainan rahsia tu. Alah, takkan dekat aku pun nak rahsia-rahsia kot. Kan aku dah cakap permainan rahsia tu untuk orang sihat saja. Kalau kau nak main, cabut dulu gigi kau tu. Iyalah, Bu. Kami mau main dengan spesies orang saja. Bukan spesies takut cabut gigi macam kau. Lagipun tak syok lah main dengan orang sakit gigi macam kau. Nanti sikit-sikit nangis. Sakit gigi, nangis. Boring lah. Kalau tak cabut gigi, tak boleh ke? Main guna kaki, bukan gigi Sob. Tengok, dia sudah tunjuk muka 15 sendi. Siapa, Sob? Ke sini biar aku yang selesaikan. Kami beri masa 2 hari untuk kau mencabut gigi kau tu. Kalau engkau tak cabut juga, aku rasa nama engkau akan terkeluar dari senarai geng Wusup Sontorian. Keputusan adalah muktamad. Segala surat menyurat tidak akan dilayan. Jomlah Sob, jangan buang masa lah. Kita pergi main lagi bagus. Dia ada duduk rumah melayan sakit gigi dia tu. Yelah, aku pun dah boring dengan budak ni. Sob, kau janganlah pergi dulu. Beritahulah aku apa rahsia tu. Korang jangan ada aku macam ni. Beritahulah. Kita kan kawan, kan? Okey. Aku janji aku cabut gigi aku ni. Pergilah. Apa tunggu? Korang janganlah main dulu tau. Tunggu aku pergi cabut gigi dulu. Biarkan dia. Kesian gitu kita punya kawan. Mak! Oh, Mak! Mak, Abah mana? Mak, mata dengar ke? Abah mana? Abu nak ajak Abah pergi klinik gigi ni. Yang kamu terjerit-jerit ni kenapa? Cakap pelan-pelan bukannya mak tak dengar. Abu nak cepat ni, Mak. Abu nak ajak Abah pergi klinik gigi. Abu nak cabut gigi. Abu nak sakit ni. Ayah kau kan ke kebun. Tunggulah dia balik kejap lagi. Apa pula tabiatnya kau ni, Bu? Tiba-tiba je nak cabut gigi. Dulu kau main takutnya lagi. Eloklah cabut gigi tu. Nanti boleh tumbuh gigi baru. Lagipun bukannya sakit cabut gigi tu. Mari sini mak tengok. Mak, maafkanlah Abu kalau ada apa-apa yang terjadi masa Abu cabut gigi tu nanti. Macam nak pergi pembedahan pula budak ni. Ya Allah, kuatkanlah iman dan gigiku ini. Janganlah terjadi apa-apa yang tidak diingini. Amin. Hai Abu, apa khabar? Saya Dr. Gigi. Awak jangan takut cabut gigi. Bukan sakit, macam gigit semut aja. Mula-mula kita kena cucuk dulu dengan bius. Nanti cabut tak sakit. Sekejap ya, saya nak ambil ubat. Amboi, besar jarum. Habislah tembus mulut aku ni. Abu, kau dah lupa apa yang kami ceritakan tempoh hari? Jaga-jaga sikit Abu.
Tadi aku nampak ada budak tu berdarah-darah mulut dia sebab doktor terpotong mulut dia sekali. Cuba kau tengok mana pergi doktor tu. Dia kata dia nak pergi ambil ubat, tapi sebenarnya dia tipu kau. Kalau kau nak tahu, dia tengah ambil pisau tajam. Dia senang nak cungkil semua gigi kau. Hoi, kau jangan nak takut-takut ke aku lagi. Tak heran semua tu. Apa nak jadi, jadilah. Aku tak peduli. Kurang-kurangnya, bila aku cabut gigi, gigi tu boleh tumbuh balik. Fuh, pergi dari sini, jangan ganggu aku. Tolong! Abu, awak cakap dengan siapa tadi? Awak dah sedia ke? Boleh kita mulakan sekarang? Sekarang, kamu sandarkan kepala di kerusi. Pandang ke atas dan buka mulut. Kalau awak takut, tutup mata tu. Ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu ini. Amboi, Yusuf! Herannya engkau melayangkan layang-layang itu. Dari mana engkau mempelajarinya? Kat London. Ayo, jauhnya. Tidak termampu aku pergi ke sana. Wosok. Acik engkau aja yang main. Bagilah aku pula. Engkau ni sibuklah, Belu. Bila dah terbang, baru engkau nak pegang. Masa naikkan tadi, engkau tak nak pula. Hai kawan-kawan, boleh aku join sekali? Sekarang aku dah memenuhi syarat korang. Tengok aku dah cabut gigi. Ya ke? Bila kau cabut? Tak sakit ke? Aha, Abu. Macam mana engkau boleh jadi seberani itu? Engkau sudah bertaubat kah? Alah, bukan sakit. Macam digigit semua aja. Lagipun aku kan terkenal dengan kekuatan dan keberanian. Aku dah cabut gigi aku dah. Sekarang korang kena beritahu apa dia rahsia tu. Rahsia apa, Bu? Alah, rahsia tempoh hari yang korang cerita dekat rumah aku tu. Orang kata kalau aku cabut gigi aku boleh tahu rahsia tu. Apa dia? Kalau kau nak tahu rahsia tu, tak ada pada aku. Tapi ada pada layang-layang yang aku main ni. Kau nampak tak surat yang melekat tu? Dalam tu ada tertulis rahsianya. Bagilah tali layang-layang tu dekat aku, Sob. Kalau tak, macam mana aku nak turunkan layang-layang tu? Bagi sini lah, Ustaz. Biar aku yang menurunkan layang-layang itu. Nah, ambil tali ni. Alamak, itu pula tali layang-layang ni. Habislah. Tak risau. Aku berpendapatlah. Kalau aku boleh terbang, aku rasa aku boleh menyelamatkan layang-layang tersebut. Diamlah kau, Sing. Orang tengah susah hati ni. Aku tak kira. Aku mesti dapatkan layang-layang tu. Walau apa pun terjadi. Kalau tak, sesia aja aku cabut gigi aku. Oi, Abu. Mana kau mau pergi? Oh, layang-layang. Mana kau nak lari, Ya! Mana pula jatuhnya layang-layang ni? Itu pun dia. Yes, jatuh juga kau ya layang-layang. Nanti kau. Ya! Macam mana layang-layang ni boleh lari? Cik, tak gunanya ayam. Kau nak gurau dengan aku ya? Nanti kau selebek. Ini dah selip di mana ni? Dah nak gerak. Panjang pula tu. Oh, selebek. Mana kau nak lari, Oh, jangan lari. Macam mana cacing boleh dalam mulut aku? Terbang pula tu. Magic ni. Alamak, ini dah keserak. Padan muka kau. Tuli layang-layang aku lagi. Ucap lesi muka kau selebek. Macam mana agaknya nak turunkan layang-layang ni balik? Menyusahkan betul lah. Cuba aku balik lupa ni. Manalah tahu pokok kena. Ya! Alamak, benda rupanya. Ini kalau tahu kat apa, mana tu? Aduh, ini pula tu. Rasa makan supa ayam pula tadi. Padan muka kau. Meksakan aku aja. Bak sebalik layang-layang tu. Oh, sedap. Kau ni betul-betul hidup menyusahkan orang aja. Kau tu ayam. Mana boleh main layang-layang? Umpama mimpi dalam mimpi aku rasa. Itu pun layang-layang tu. Akhirnya rahsia ni menjadi milik aku. Manalah si Abu ni? Kesian pula tengok dia.
Tu nampak macam Abu. Mesti dia sudah dapat surat tu. Tak guna punya kawan-kawan. Hoi, siapa punya idea ni, ha? Korang memang saja nak mengenai aku. Bukan macam tu, Abu. Kami sebenarnya nak tolong kau. Cuba kau fikir, kalau kami tak buat taktik macam ni, mesti sampai sekarang kau masih lagi sakit gigi. Iyalah, Bu. Kami bukan nak menganiaya kau. Kami cuma mahu menyelamatkan gigi kau saja. Lagipun Abu, kawan dengan kami lagi bagus dari kawan sama itu doktor gigi dalam mimpi kau. Sekarang tengok. Dengan kepintaran Wusop and the gang, maka kesakitan gigi kau dapat dibaik pulihkan. Betul juga ya. Sekarang aku dah tak sakit gigi. Lainlah macam dulu. Lepas ni dah tak ada rahsia lagi sebab engkau dah tak sakit gigi lagi. Terima kasihlah kawan-kawan kerana menolong aku. Hoi, Wusop, Abu. Jom kita pergi tepi sungai lagi bagus. Marilah, Wusop, Abu.